Rasanya reba dia nama Mat Mentara. Nombor plate kereta guna nombor 666. Itu komen Sengkele ataupun Razak mengenai konten saya tentang seorang tokoh politik Cina Temerloh, iaitu Datuk Ngau Ken Lock. Okey, pemandu kepada Senator Datuk Ngau Ken Lock itu Muhammad bin Ismail namanya. Rumahnya di kampung Paya Luas, Temerloh. Mulanya dalam kampung, kemudian berpindah ke Simpang Paya Luas. Ini cerita dari kampung kami lah ni. Ada cerita yang menarik sebenarnya tentang Allahyarham Muhammad ni, di mana dengan keberanian beliau dan kecekapannya berjaya menyelamatkan majikan. Jadi kisahnya ketika itu Datuk Ngau Ken Lock ni dia baru selesai daripada mesyuarat di Dewan Negara. Beliau senator Jadi mesyuarat Dewan Negara tu siap hari tu dan dia ingin pulang ke Pahang lah. Dan kebetulan ketika itu sedang berlaku tragedi 13 Mei di tengah-tengah ibu kota dan berlaku pertumpahan darah. Namun dengan beraninya Muhammad ni dia melarikan Datuk Ngau Ken Lock tu dengan kereta Mercedes-Benz 230 dengan nombor plate CA666 ataupun mungkin yang kedua selepas itu W345, keluar dari kawasan panas bergelora ketika itu di Kuala Lumpur sehingga berjaya balik ke Pahang dengan selamatnya. Jadi itulah hebatnya Muhammad bin Ismail, pemandu kepada Datuk Ngau Ken Lock itu. Dan beliau Muhammad Ismail ini sebenarnya merupakan SC ataupun Special Constable pada zaman sebelum Merdeka tu. Okey, jadi peristiwa penuh debaran ini diceritakan sendiri oleh anak Allahyarham, iaitu Abang Akashah kepada saya.